Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah satu musibah besar seandainya kita pulih dari penyakit, kemudian kita katakan nasib baiklah aku cepat-cepat pergi hospital. Nasib baiklah aku beli insurans. Nasib baiklah doktor-doktor tu tolong aku. Nasib baiklah aku ada wang simpanan yang banyak. Kita tanya, mana Allah? Mana Allah dalam kehidupan kita? Kita jatuh sakit, kita lupa Allah. Kita dah sembuh, kita lupa Allah. Apa yang kita lakukan selama ini? Adakah benar kita hidup, kita sembuh semuanya kerana kita beli insurans, kerana kita ada duit, kerana kita kaya, kerana kita pandai jaga pemakanan kita dan sebagainya? Jangan sombong. Allah Subhanahu Wa Taala boleh biarkan kita dengan kesombongan kita. Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan kita berjauhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat kita rasa kita pandai jaga diri kita. Kita pandai merawat diri kita. Kita tahu bagaimana nak hidup kekal lama, awet muda dan sebagainya. Allah boleh terbalikkan keadaan kita dan kemudian kita menyesal seperti Firaun yang menyombong diri.